Aimi kan namanya. Mindset tu yang katakan gastrik. Saya harapkan kita keluarkan daripada kepompong gastrik itu sebagai sakit. Jadi maknanya ada makna di sebalik gastrik itu. Ada benda lain, diagnosis yang lain. Jadi kalau wanita ini dia kalau menses ataupun period pain ini dia lain sikit daripada dia boleh bawah dan selalunya dia berkaitan ataupun associated dengan kita katakan period dia. Dan cuma kalau sakit perut yang kuat itu dari segi wanita ini, satu ialah kemungkinan kita katakan torsion ataupun dia punya ovary itu dia berputar sedikit lebih kurang itu satu. Dan yang kedua ialah bagi wanita yang dalam lingkungan yang fertile itu, yang ini jadi kita juga bimbang kalau sakit perut yang kuat ini cerita sakit perut yang kuat lah. Adakah kita ectopic pregnancy atau pregnancy yang di luar rahim itu satu yang memang perlu pemeriksaan rawatan dan kita katakan tindakan yang cepat kerana dia akan menyebabkan kematian kalau tidak dibuat dengan itu dan ini boleh